Kita buat amal ibadat, kita mesti ada dua perasaan. Di antara harapan dengan ketakutan. Amalan ibadah yang kita buat, kita semayang, kita beramal, kita buat baik, kita mesti ada dua sifat ni. Satu, harapan. Dua, ketakutan. Raja wal khauf. Apa tu raja? Harapan. Apa tu khauf? Ketakutan. Apa yang kita harap? Kita harap, ya Allah, kalaulah aku buat amal ibadah ni, ya Allah, aku semayang, aku buat kebaikan, moga-moga Kau terimalah, ya Allah. Aku harap Kau terimalah ibadahku, ya Allah. Segala kebaikan yang aku buat masa dekat dalam diri Kau terimalah, ya Allah. Tapi pada masa yang sama juga, kita mesti ada rasa ketakutan. Takut kita buat amal ibadat, kebaikan-kebaikan yang kita buat yang banyak tu, tapi Allah Ta'ala tak terima. Allah tolak. Kenapa Allah tak? Pasal mungkin tak ikhlas, riya, sombong, nak tunjuk pada orang, ataupun nak membangga-banggakan amal yang dia buat, ataupun amal tu sendiri tak sempurna, tak betul, rosak, ada berlaku kecacatan, ya, cara buat tu tak betul, tak ikut ilmu, maka Allah tolak. Sebab tu saya ulang, bila kita buat amal ibadat, apa bentuk amal kita buat, mesti ada diiringi dan dua sifat, raja wal khauf. Di antara harapan dengan ketakutan. Kita harap moga-moga Allah Ta'ala terima yang kita buat ni. Tapi pada masa yang sama juga kita takut bimbang Allah tak terima.